Dalam setiap kisah, di sebalik wajah, senyum dan langkah penuh yakin, tersembunyi pergolakan jiwa yang tidak terlihat. Antara kita menyelami emosi, konflik dan keinginan yang membentuk siapa mereka. Di sebalik wajah seorang bapa dan anak, tersembunyi kisah yang tidak pernah selesai. Antara kasih yang tidak terucap dan amarah yang tidak pernah padam. Di luar, dia tampak berkuasa. Seorang usahawan yang tegas, dihormati, digeruni. Tapi di dalam, Tajuddin hidup dalam ketakutan yang jarang diakui. Takut kehilangan kawalan, takut dilihat lemah, takut kasihnya ditolak. Dia membina empire dengan cekaman tangan besi, kerana di fikirannya, kuasa adalah bukti kasih dan kejayaan adalah cara untuk menebus segala kekurangannya. Namun setiap kali dia memandang wajah anaknya Zack, dia terlihat cermin masa lalu, versi dirinya yang pernah rapuh dan kini menentang balik. Di sebalik wajah keras dan suara lantang, tersembunyi seorang ayah yang tidak tahu bagaimana untuk memohon maaf. Dalam setiap kisah, kita melihat bayang diri sendiri. Kita belajar dan mencari keberanian untuk berhadapan dengan realiti. Di sebalik wajah-wajah ini, setiap jiwa sedang mencari sesuatu. Keampunan, penerimaan dan erti sebenar kebahagiaan.